Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu 7 tahun kita hidup bersama Leha. Susah senang kita dah lalui. Tapi kenapa kau ambil Leha selepas kita dah ada segalanya? Kenapa ya Allah? Tahun ni adalah tahun yang paling menyedihkan bagi aku. Aku terpaksa raya tanpa orang yang aku sayang. Aku sangat rindukan kau, Leha. Tahun ni dah beli belum? Mana beli lagi ya? Duit tak ada. Kita bukannya kerja. Kau I make 2 bola bintang nak bola bintang 2023. dah lama minat bola bintang tu bang. I'm a rich man. I'm so Kau impressed. boleh dapat bola bintang ni baju. You know what? Aku kawan Tobey dia lah. Kau relax. Serius lah? $10,000. Bila lah agaknya kita boleh beraya macam diorang bang? Sabar sayang. Keadaan kita sekarang ni tengah susah. Saya sentiasa sabar bang. Kalau saya tak sabar dengan abang, dah Jom lama gerak saya kita beraya tinggal rumah abang. Jamal Boncet pula. Barulah dapat duit raya, brother. Okey, jom. Tak ada orang nak beraya rumah kita ke yang? Siapa yang nak beraya rumah kita bang? Kita ni jangankan manusia. Ruk pun tak nak datang beraya rumah kita bang. Jangankan ketupat rendang. Kuih muih pun kita tak mampu beli. Sedih hidup kita ni kan bang? Sabarlah yang. InsyaAllah satu hari nanti kita berjaya. Amin. Semoga raya tahun depan kita lebih baik daripada tahun ni bang. InsyaAllah yang. Doa yang baik-baik. Usaha, doa, tawakal. InsyaAllah kita berjaya nanti yang. Siapa ni bang? Diorang nak beraya rumah kita ke? Entahlah. Tapi nampak gayanya ni bukan nak beraya ni yang. Tapi nak kutip hutang ni along lah yang. Hey, Rosli, you bila mau bayar hutang ah? Maaf Raju, sekarang ni saya tak ada duit lagi. You dari tahun lepas you cakap tara duit. Tolong bagi saya masa. Bagi masa. Ni last warning Minggu depan aku tak mau dengar ni lagi. Kalau tara lagi, siap you Rosli. Day, acap. You kasih sekat sama dia. Dah berhutang tu, bayarlah. Takkan sampai kita orang datang nak saring kau. Kita sama-sama Melayu, takkan tak ada keringanan. Hei, kau dengar sini. Melayu tak Melayu, kau dah hutang kena bayarlah. Bagi saya masa lagi. Masa Jangan sampai perempuan sebelah kau ni akan jadi mangsa, kau ingat Ciao. Macam mana ni bang? Nak buat macam mana lagi yang? Sekarang ni susah nak cari kerja tetap. Maafkan abang. Tak apa abang, kita usaha sama-sama ya. Baiklah yang. InsyaAllah lepas ni abang ada duit, abang akan settle hutang Along ni. 6 bulan dah berlalu. 6 bulan dah kau tinggalkan abang, Leha. Abang masih ingat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal ya abang balik. Esok kan raya, takkanlah nak kerja sampai malam yang. Ya tak ya juga. Tadi tuan rumah ni datang bang. Dia tanya bila nak bayar rumah sewa ni. Okey, yang tu tolak tepi dulu. Abang ada bawa hadiah untuk sayang. Apa tu? Abang bawa baju raya untuk sayang. Abang ni tak payahlah susah-susah. Duit tu boleh simpan dah bang. Mana ada susah. Selama ni abang tak mampu beli baju raya untuk Leha. So sekarang ni abang nak Leha pakai. Abang nak tengok. Boleh? Okey abang, terima kasih. Tunggu sekejap Abang. Leha. Ya Allah, cantiknya sayang. Ish, abang ni banyaklah punya cantik. Betul lah abang cakap. Sangat sesuai Leha pakai baju ni. Ya ke? Ya sayang. Terima kasih abang. Leha janji akan pakai baju ni sampai Leha mati. Haruskah aku pergi dari dunia ni supaya aku boleh jumpa engkau, Leha? Semua impian kita dah terwujud. Tapi kamu pula yang pergi. Alhamdulillah, raya tahun ni kita dah ada rumah sendiri yang. Ni adalah hasil dari usaha dan kesabaran kita, bang. Apa yang penting doa, usaha, tawakal, insya-Allah. Allah permudahkan urusan kita. Dan hari ni Allah buktikan yang usaha kita selama ni tak sia-sia. Betul yang. Cantik kan rumah ni? Cantik sangat bang. Saya tak sangka boleh dapat beli rumah sendiri. Jomlah masuk. Jom.
Kalaulah masa tu aku mampu halang Leha tak masuk kerja, mungkin semua ni takkan berlaku. Leha, boleh tak dengar cakap saya kali ni je? Abang rasa tak sedap hatilah Leha. Leha tak boleh cuti lah bang. Kalau Leha cuti, siapa nak ganti Leha? Kita dah ada segalanya Leha. Leha dah tak perlu kerja lagi. Ish abang ni, abang dengar sini. Leha okey abang. Leha kerja untuk masa depan kita abang. Ya, abang faham Leha. Tapi abang tak sedap hatilah Leha. Tak payah kerja Tak apa abang. Abang doakan yang baik-baik untuk Leha ya. Dah lah. Leha nak pergi dulu, dah lewat dah ni. Bye abang, love you. Leha, tak payahlah kerja Leha. Hari ni je. Bye-bye bang. Bye. Ya Allah, semoga isteri saya selamat pergi dan balik. Semua dah terlambat. Nasi telah pun menjadi bubur. Macam mana aku nak buat dengan kereta ni? Wan, ada kereta kat depan tu Wan. Leha? Sudah. Mampus kita Wan. Kau relax boleh tak? Leha? Ya Allah, Zaleha!